Guys, news kita 100 korang PM admin cepat, PM feedback korang, PM feedback, PM. Let's go, 100 feed guys, news 9.30 kita. Pacak lagi. Tadi waktu sebelum news, Daddy dah bagi tahu korang teknik 3P ni tinggal continue trend sahaja, tinggal for margin sahaja. Sekarang dia pacak tak ingat lantai. Korang PM cepat. Siapa yang komen feedback terbaik, ada gula-gula, ada goodies untuk korang. Assalamualaikum, salam fly. Okay guys, itulah aktiviti harian. Jadi macam itulah kalau profit kan. Kita gembira gila. So, alhamdulillah profit tadi dekat NFB. So, malam ni kita memang profit dalam akaun tadi 1K. So, dah grow untuk ikutkan kalau akaun besar kita 1K ke 20K. Tapi untuk akaun kecil kita 1K malam ni dah grow sampai 2K USD. Alhamdulillah. So guys, ini yang korang nampak, yang gembira. Tapi korang tak nampak lagi macam mana perjalanan Daddy, macam mana jatuh bangun, macam mana Daddy boleh sampai tahap sekarang. So Daddy akan story sikit dengan korang. So baru korang tahu macam mana perjalanan hidup Daddy yang sebenar. Macam Daddy nak bagi tahu korang, waktu Daddy kecil, cerita sikit lah. Daddy nak cerita sikit lah. Waktu Daddy kecil, Daddy UPSR pun tak ada guys. SPM pun Daddy tak ada. Kau bayangkan, lagilah kalau nak masuk diploma, degree tu jauh sekali guys. So kau pun tahu, benda tu adalah satu benda yang mustahil dalam hidup Daddy. Daddy fikir Daddy takkan dapat pun. Faham? So, daripada Daddy kecil, Daddy dibesarkan dalam keadaan susah. Daddy pernah berniaga tepi jalan. Daddy ikut ayah Daddy. Daddy dia dicampak dekat kedai-kedai untuk pergi meja ke meja. Waktu tu try jual kismis. Daddy cuba berniaga, tolong bantu keluarga. So dari sinilah Daddy belajar untuk berniaga, belajar hasil dalam hidup. So bukan dari situ je guys. So waktu Daddy umur belas-belasan lah, Daddy lupa, tapi 2010 waktu tu atuk Daddy meninggal. So tinggallah ayah Daddy je. So waktu ni ayah Daddy pesan, kau kalau nak jadi lelaki, kau jangan mengharapkan orang lain. Kau kena jadi lelaki yang boleh jadi ketua, yang boleh jadi pemimpin. So waktu ni lah Daddy fikir, apa benda yang dia cakap, Daddy tak faham langsung. So bila dah besar ni baru kita faham. Rupanya apa yang dimaksudkan kau jadi lelaki yang kuat, kau jadilah pemimpin. Maksudnya apa? Kau kena fikir daripada sekarang yang macam mana kau nak jadi kuat. Kau kena fikir ibarat macam, kalau aku ada, kau belum kahwin kan, tapi kau kena dah fikir waktu ni kau dah ada 10 orang anak. Macam mana kehidupan kau time tu? Kau dah kena fikir maksudnya. Faham? So kalau kata kau sekarang ni tak pernah ada kereta, kau kena fikir dulu macam mana tanggungan kau kalau kau ada 5 biji kereta. Itulah maksudnya kau kena jadi pemimpin. Maksudnya kau boleh pimpin semua ni. Anak-anak kau pun boleh, wife kau pun boleh, tim-tim kau pun kau boleh pimpin. Ini maksudnya pemimpin. Baru aku sedar, oh rupanya benda ni yang bapak aku cakap. Baru aku sedar. Dulu aku tak faham. Bila dah besar baru kita faham. Oh, so apa yang aku alami sebelum ni, itu dah terjadi kat aku. Aku dah pimpin. Alhamdulillah aku berjaya pimpin tim-tim aku, berjaya sama macam aku. Aku juga berjaya pimpin diri aku. Aku juga berjaya ada anak yang ramai. Almost 9 orang dah untuk tahun ni. Cerita jatuh bangun aku dulu, waktu aku kecil lah. Aku cerita daripada kecil, aku dibesarkan dalam keadaan tak ada rumah. Aku waktu kecil memang aku tak ada rumah guys. Kau bayangkan aku dicampak dekat keluarga lain sebab family aku tak mampu untuk sara aku. Aku ada adik-beradik ramai. Aku ada adik-beradik dekat kita orang adik-beradik 11 orang. Tapi waktu tu adik-adik aku semua kecil lagi. Aku waktu tu baru darjah 3. Kita orang dicampak dekat Rompin Pahang dulu. Waktu tu aku ingat lagi kenapa aku dicampak sana. Bapa aku, family aku tak ada rumah. So takkan dia nak tanggung aku. Takkan dia nak. Dia kalau dia susah, dia sanggup senangkan aku. So dia bagi aku dekat mana? Dekat saudara mara. Aku tak salahkan dia orang. Mana ada, tak salah. Sebab betul keputusan yang dia buat. Sebab dia tak nak aku susah macam dia. Keluarga aku tak ada rumah daripada aku kecil. Kita memang tak ada rumah. Lagi-lagilah nak ada kereta. Memang tak ada. So waktu tu mak aku ada hanya rumah tumpangan. Dia duduk rumah syarikat yang dia kerja. Dia duduk rumah tu. Dan rumah tu kongsi bilik-bilik dengan orang lain. So mak aku duduk kat situ. Aku sekali-sekala akan jumpa weekend, aku akan jumpa mak aku.
Aku dibesarkan daripada darjah 3 sampai darjah 6 dekat Rompeng Pahang. Aku memang, kau bayangkan duit belanja sekolah time tu, kau tahu tak, duit belanja sekolah time tu pun tak ada orang nak bagi. Aku tak ada duit belanja guys. Orang pergi sekolah, aku tengok je. Kadang tu aku mengending. Biasa aku susah, aku mengending, minta makanan kat orang. Punya susah aku time tu. Bila aku minta makanan kat orang, ada yang bagi, ada yang tak bagi. Tapi kau tengok, kalau kau sebagai seorang bapa, kau tengok orang minta kat anak kau, kesian tak? Waktu tu itulah hakikatnya kehidupan aku. Tak mampu guys. Even mi waktu aku darjah 3, darjah 4, mi goreng tu baru 20 sen. Air sirap baru 10 sen. Aku tak mampu guys waktu tu. Aku tak mampu langsung. So aku belajar daripada kehidupan ni. Sebab aku kecil. Pada aku sebenarnya benda ni normal. Aku tak rasa benda susah. Cumanya aku tak ada duit. Mak bapak aku tak ada duit nak bagi aku kehidupan yang selesa, kehidupan yang baik. Faham tak? So aku di peringkat darjah 3 sampai darjah 6, waktu ni aku belum boleh berniaga. So start tingkatan 1, form 1 kan. Waktu ni sebab darjah 3 sampai darjah 6 aku dicampak dekat Selera Mara, tapi aku disekolahkan, ada sekolah juga Aku sekolah akademik dulu daripada darjah 3 sampai darjah 6 memang aku sekolah. Aku sempat masuk kumpulan nasyid, aku sempat jadi wakil sekolah, aku sempat. Alhamdulillah itu je rezeki aku. So itu je sampai UPSR je aku ada result. Tapi bila masuk form 1 aku dah tak sekolah. Waktu ni lah aku berubah untuk tak boleh jadi ni. Aku kena buat sesuatu untuk ubah kehidupan keluarga aku. Aku tak ada rumah guys, kau bayangkan. Kau bayangkan keluarga aku tak ada rumah, aku tak ada kereta. Kita orang ada 11 orang adik-beradik. Macam mana mak aku nak bawa jalan? Waktu tu KFC ni, kat kedai tu pun, family aku tak mampu beli. Baju kita orang semua baju-baju bandel. Aku ingat lagi waktu tu, aku pernah ikut bapak aku. Waktu kecil juga, aku pernah ikut bapak aku pergi beli gula-gula paket yang banyak tu, kita orang jual depan sekolah. 10 sen, 20 sen. Waktu tu aku cuma terhibur sebab tolong bapak aku je. Aku tak terhibur pun dapat duit. Tapi bila dah besar sikit form 1, form 2, form 3 tu, aku macam dah start sebab dengan diri dengan diri aku, family aku. Sebab waktu tu bila kita dah besar, waktu tu kau tengok kawan-kawan, bestnya family dia bawa pergi jalan-jalan, bestnya family dia boleh bagi dia makan yang sedap-sedap. Even waktu tu aku ingat lagi waktu form 1, tom yum tu adalah benda yang special gila dalam hidup aku. Tom yum, aku ingat lagi bila aku tengok saudara mara aku yang ada duit sikit tu, aku tengok jiran-jiran aku yang ada duit tu, nasi goreng Pattaya tu dah special gila dalam hidup aku. Kau bayangkan, aku ni setiap hari makan apa? Nasi goreng ni dah gila. Dah wow. Waktu tu tom yum tu dah gila. Menu yang special untuk hidup aku. So aku makan apa? Aku makan yang mancing sendiri. Waktu tu. Waktu form 1 tu, aku ditempatkan dekat Kedah. Kat mana saudara mara aku juga dekat situ. Dekat Merbuk. So aku kat situ lah aku mancing ikan. Dekat situ lah aku bela kambing. Kalau kambing tu waktu tu kalau sembelih, alhamdulillah waktu tu kira macam paling special untuk hidup aku lah. Tapi aku sebagai orang yang susah waktu tu, gila tom yum tu pun gila. Aku ingat lagi tom yum tu aku dengar kawan-kawan pergi makan, ya Allah bestnya, sedapnya. Aku tak mampu, aku tak ada duit. Kau bayang tak? Aku tak ada kehidupan yang macam orang lain. Orang lain ada mak bapak yang ada duit. Aku rumah pun tak ada. Apa yang aku ada adalah aku tekad dalam hidup aku nak ubah keluarga aku. Memang betul, aku adalah seorang yang daif gila dulu. Aku adalah seorang yang tak ada apa-apa dalam hidup. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku ni seorang yang betul-betul susah. Betul-betul, kalau cakap susah tu benda biasa. Senang cerita, keluarga aku tak ada rumah, tak ada kereta. Mak bapak aku tak pernah bagi aku duit belanja. Sekolah walaupun 50 sen, mak bapak aku tak mampu bagi. Faham? So dekat utara, waktu aku duduk kat Kedah ni, waktu sudah start form 1, waktu ni lah aku start belajar ikut bapak aku. Bila aku ada kelas pagi ni biasa aku belajar mengaji lah orang kata. Petang tu dah free, aku keluar ikut bapak aku bawa pergi berniaga. So waktu ni aku tolong lah bapak aku. Aku ingat lagi target pertama kami adalah untuk bangunkan rumah pertama kami lah. Bukan beli, bukan. Kami baru cari rumah sewa yang pertama dalam hidup aku. Itulah rumah hasil titik peluh aku dan adik-adik aku.
Itulah hasil pertama. Sewa waktu tu 300 setengah je. Tapi kita orang cari kais pagi makan pagi. Cari lagi. Kita orang pergi meniaga. Kita orang ni meniaga macam mana? Kita orang pergi dekat Sungai Petani tu. Kita ada supplier, kita orang beli kismis, harga dia dalam RM28. So kita orang jual, total boleh dapat RM35. Ada untung dalam berapa ringgit sahaja. Kita orang jual. Dari situlah hasil dia. Saya simpan, kita orang adik-beradik simpan untuk family. Untuk mak, untuk kita orang adik-beradik dapat disatukan kat situ. Alhamdulillah, bukan form 1 aku dapat, bukan form 2. Tapi form 3 aku baru dapat disatukan dengan adik-beradik aku. Dekat rumah kampung, rumah kayu. Rumah yang lusuh lah. Tapi Alhamdulillah dapat satu bumbung waktu tu. Aku rasa lega gila kita orang dapat sekali guys. So lepas daripada tu, bila aku dah pandai berniaga, aku ada target lah harian aku. Waktu tu aku cuma belajar Belajar untuk jumpa orang baru. Tapi aku just belajar menjual je lah. Aku belajar menjual. So bila aku dah best rasa macam dapat tanggung hidup aku, dapat bantu keluarga aku. Waktu ni aku ajar adik-adik aku pula. So aku ajar pula dia orang macam mana kita kena cari. Kita kena target, kita ada nak bayar rumah sebulan 300 setengah. So daripada sini juga kita orang dah start target untuk beli kereta untuk bapak aku pula waktu tu. Aku ingat je waktu tu form 4 tak silap. Bapak aku, kita orang cuba cari kereta tapi tak ada. Kita orang tak dapat kereta. Yang kita orang ada adalah kereta orang bagi. Saya ingat lagi waktu tu kereta orang bagi, jiran saya bagi. Dia ustaz juga. Alhamdulillah aku direzekikan, aku terharu gila. Ada rezeki orang bagi kereta kat kami. Waktu tu. Kereta Toyota lama lah. Tapi aku terkejut lah. Terharu gila. Toyota kot. Kau bukan bagi Wira. Kau bukan bagi Saga. Tapi kau bagi Toyota. Waktu tu rezeki aku. Ya Allah, aku bersyukur gila. Dengan kereta ni lah, aku dapat disatukan lagi dengan keluarga. Dapat berjalan-jalan sama-sama. Tapi aku gunakan kereta ni bukan untuk jalan pun. Aku dapat kereta ni. Aku naik dengan bapak aku hantar satu tempat ke satu tempat untuk berniaga lah. Kita orang target sehari dapat RM300, dapat RM200. So, itulah perjalanan aku. So, itu daripada dulu lah. Okay, so saja Daddy nak cerita sikit benda yang ramai tak tahu. Benda yang ramai tak tahu. Tapi kalau kau tahu, baru kau faham lah kenapa Daddy fight sampai macam ada Daddy sekarang ni. Jadi dulu sekolah sampai darjah 6 je guys. SPM tak ada, PMR pun tak ada. Nampak? Hina tak Daddy? Hina gila. Sekolah pun tak mampu. SPM pun tak ada. So budak yang tak ada SPM, tak ada degree diploma ni, kau nak dia apa? Tak ada masa depan ke? Memang tak ada masa depan kan? Betul tak? Tak ada guys. Aku tak ada masa depan. Kau pernah tak ada dalam situasi ni? Kau akan fikir, kau tak ada sinjil, kau tak ada SPM. Apa yang kau nak buat dalam hidup? Kau boleh jadi tukang je, betul tak? Dulu orang selalu pandang rendah kat aku. Ya, budak sekolah sampai darjah 6 je kan. Tak belajar tinggi. Memang susah lah hidup aku, betul tak? Memang susah hidup aku. Tapi, dari awal aku tekad, hidup aku kena kuat. Kalau aku tak kuat, macam mana aku nak tanggung keluarga aku nanti? Macam aku nak tanggung, faham tak? Sebab tu aku ingat balik pesanan atuk dan ayah aku. Ayah aku masih ada sampai sekarang. So aku ingat apa yang dia cakap. Kau kena kuat. Kau kena jadi pemimpin. Apa maksud pemimpin? Aku dah cerita tadi. Pemimpin ni, kau kena bayangkan sekarang ni, kau seorang-seorangan. Kau kena bayangkan kalau kau dikelilingi dengan 100 orang, kau nak bagi 100 orang makan. Macam mana kau nak bagi dia orang makan? 100 orang ni, kau nak bawa dia orang jalan-jalan. Macam mana kau nak bawa? Kau kena ada perwatakan pemimpin. Fikir perut orang lain. Itu yang aku dididik selama ni. Selama ni aku tak faham apa itu pemimpin. Baru sekarang aku faham. So, daripada aku ada prinsip pemimpin tu, Alhamdulillah dari sinilah aku dapat kahwin 2. Lepas tu aku dapat, sekarang ni anak aku dah almost 9 orang. Alhamdulillah itu semua rezeki. Kalau aku tak bayangkan sebelum ni, ramai macam ni, aku takkan dapat ni. Ini semua kuasa Tuhan. Kau kena doa dan usaha. Yang selebihnya Tuhan yang bagi kat kau. Alhamdulillah itu aku bersyukur sangat sebab aku dapat apa yang aku diajar dulu. Even aku susah tapi rupanya inilah kunci dia. Lepas aku sekolah tu aku ingat lagi. Lepas aku sekolah sampai darjah 6 aku dah start buat kerja macam-macam. Aku berniaga tolong family aku. Aku ada pergi, aku pernah minta sedekah. Sampai level macam tu teruk gila aku hidup waktu tu. Aku tak ada pilihan guys. Bila orang tak ada pilihan dia terpaksa buat, betul tak?
Aku pernah buat tapi bukan sekerap lah. Aku lebih suka berniaga. Aku lebih suka tolong family aku. So aku dah buat macam-macam kerja. Aku pernah kerja yang orang lain gaji waktu tu RM30 sehari. Aku punya kerja RM5 je sehari. Aku buat. Aku suka dan aku enjoy dengan kerja tu. Aku buat. Even kerja aku RM5 sehari, aku berjaya simpan 3-400. Dan waktu tu juga 3-400 aku ni, aku sanggup tolong kawan. Kau belilah motor kau dulu. Aku sanggup. Tapi kau faham lah, bila kau bagi kat kawan-kawan, apa yang jadi. Aku tak nak sebut. Korang pun faham. Tapi kau bayangkan, aku gaji RM5 sehari, aku berjaya simpan 3-400 waktu tu. Aku ingat lagi, era pada 2014, aku dah start merantau. Waktu ni aku umur 21 tahun. Okay, waktu ni pada aku, pendapat aku lah. Seorang lelaki waktu ni umur 21 tahun, dia dah start matang. Umur 21 tahun ke bawah, dia belum matang. Dia masih lagi nak enjoy, masih lagi duduk bawah ketiak mak, masih lagi minta duit kat mak. Tapi start umur 21 ni, akan terciptanya lelaki, dia start matang sikit. Waktu ni lah aku start nekat. Aku fikir, aku takkan pinjam duit sesiapa. Aku takkan menyusahkan mak bapak aku lagi. Faham? Aku takkan susahkan diorang, aku takkan pinjam duit diorang, aku takkan minta duit diorang. Kali ni aku nekat, aku duduk di atas, berdiri di atas kaki aku sendiri. Itu je aku bagi tahu prinsip aku pada umur 21 tahun. Waktu ni aku start masuk Langkawi, memang teruk pandangan orang kepada aku sebab aku kerja sebagai seorang beach boy je waktu tu. Yalah, beach boy tak pakai baju. Yalah, tak pakai slipper. Bapak teruk gila. Ni, dengan pelancong sana sini. Nampak tak ada masa depan. Rambut kau kusut. Mana ada masa depan? Dengan kurus tak pakai baju. Kau nak jadi apa? Kau nak jadi manusia ke? Kau nak jadi sampah? Semua orang pandang aku sampah, guys. Tapi realiti kehidupan aku waktu tu sebenarnya enjoy. Aku enjoy the moment. Pada aku, waktu aku jadi beach boy tu the real life yang aku dapat. Sebab aku tak fikir langsung pasal kereta, motor, ataupun aku tak fikir langsung pergi kerja 9 balik 6 petang. Tak fikir. Aku enjoy. Aku tengok hijau, aku tengok kebiruan. Mental health aku bertambah baik. Aku rasa itulah sebenarnya kehidupan yang sebenar. Tapi pandangan orang, macam mana? Betul tak? So tak apa. So next, aku lepas daripada jadi seorang beach boy tu, aku cuba berjinak-jinak jadi seorang businessman pula. Aku ada simpanan waktu tu. Aku ingat lagi aku masuk Langkawi. Memang betul kehidupan aku sebelum ni seorang yang da'i. Tapi aku masuk Langkawi, aku tekad untuk simpan duit. Takkan bagi pinjam duit kat orang. Waktu ni, ekonomi aku daripada KL dulu, aku dah start ada motor. Tapi semua ada tunggakan. Motor EX5 tunggakan. 125 pun ada tunggakan. 2 tahun, 3 tahun tak payah. So, start daripada aku berdiri di kaki aku sendiri ni. Dekat Langkawi ni, aku simpan dan aku settlekan segala hutang-hutang. Aku pernah berada di fasa settlekan semua hutang. Alhamdulillah settle. Umur 21 aku settle. Tapi aku tak terus naik. Kau dengar lu cerita aku ni. Lepas umur aku dah 21, 22, aku start involve dalam business travel agency. Aku start jual-jual package percutian. Daripada package percutian tu, aku berjaya jual satu package berdua, honeymoon ke. Lepas tu aku jual package yang family day nak datang Langkawi waktu tu. So Alhamdulillah daripada situ aku nampak ada peningkatan daripada aku tak ada kereta langsung waktu tu. Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki untuk ada sebiji Beza 2016 waktu tu. Lepas tu aku direzekikan ada lagi kereta sendiri, Toyota Avanza. Lepas tu 2018 aku beli lagi 2 biji van. Aku memang naik taraf hidup aku. Aku cuma challenge diri aku waktu aku tengah buat bisnes tu. So waktu 2019 tu Alhamdulillah lagi rezeki aku dapat lagi. Aku dapat Toyota AJ30 Vefire. Alhamdulillah aku macam terharu gila. Aku umur 23 waktu tu tau. Aku loan Toyota Toyota Vefire. Lulus. Bukan yang model lama tau. Aku expect yang model lama pun dah cukup rezeki. Tapi aku dapat yang baru gila. Kau tengok tu, bila kau usaha, rezeki tu datang lebih daripada apa yang kau minta. Tuhan tu maha pemurah, guys. Cuma dia nak tengok kau usaha dan buat dan tawakal kepada dia dan meminta kepada dia. Hanya usaha, buat. Bukan usaha tengok orang. Bukan usaha bercakap dia tak apalah, dia padu. Dia tak apalah, dia anak orang kaya. Tak ada. Cuba usaha tu, usaha buat. Tak jadi buat je lagi. Tak jadi buat lagi. Faham tak? Itu baru betul usaha. Sebab kali ke-20 tak jadi, ke-21 baru jadi. Kena faham. Ada orang
Kali ke 50 tak jadi, 51 baru jadi. Sebab tu orang kata jangan berhenti, jangan berhenti. Usaha je guys. Tapi kau kena buang dulu mindset kau yang pergi 9 pagi, balik 5 petang. Tu je kau kena buang. Tapi kalau kau tak nak ada limit income kau, usaha sebagai seorang peniaga. 9 per 10 rezeki datang daripada peniaga. Ingat tu. Rezeki. So kalau kau nak rezeki kau tu unlimited, kau kena usaha. Buat. Tak jadi hari ni, esok lagi. Buat lagi. Ulang je. Dan betulkan. Kau jangan ulang buat benda yang sama. Jangan ulang buat benda yang salah. Ulang buat benda yang lebih baik. Faham? So, itu orang nampak usaha. Betulkan apa benda yang salah. Terus betulkan. Itulah sekolah aku. Itulah sekolah aku. Orang lain tengah belajar degree, sekolah aku apa? Belajar terus. Belajar betulkan kehidupan aku. Belajar terus hadap perniagaan aku. Belajar terus hadap rintangan dalam perniagaan aku. Itulah aku belajar dulu. Itu yang aku hadap. Itu yang aku belajar terus. Bukan itu saja. Korang kena ingat 2016, 17, 18, 19 kan aku naik kan. Sampai aku ada sebiji Vaporfire. Pop! 2019 tu lah. Masya Allah. Hidup aku tak begitu naik je. Hidup aku pun macam ni. 2019 tu memang betul aku buka cawangan aku kat KL. Aku berpartner dengan cousin aku. Memang betul. Aku buka sekejap je dekat KL. Aku target buat kereta sewa mewah dekat KL. Daripada aku bawa Vaporfire aku tu ke KL, ada sebiji kan. Aku target setahun 2019 tu aku akan ada 30 biji setahun. Tapi tak guys. 30 hari je. Aku berjaya ada dalam syarikat 30 biji MPV Luxury. Nampak hebat kan? Tapi guys, lockdown bulan 3, bulan 4, bulan 5, kau boleh buat apa? Kau boleh buat apa? Inilah fasa kejatuhan aku. Aku ingat lagi fasa kejatuhan aku ni. Kereta-kereta aku kena tarik. Aku tak mampu tu. Tak mampu langsung nak bayar RM500 sebulan. Kau bayangkan. Aku punya Saga, kereta Saga waktu tu kena tarik 500 je sebulan. Izora aku RM700 je sebulan kena tarik. Aku tinggal Beza ni. Beza aku yang 2016 aku beli ni. Ini aku fikir takkan nak kena tarik juga. Waktu ni lah aku fikir last keputusan aku. Inilah duit last aku. Aku terpaksa jual dekat orang lain secara sambung bayar. Aku jual untuk dapatkan duit aku. Susah gila aku time tu. RM500 pun tak mampu. So Beza tu 488 aku jual ke orang. Aku dapat RM5,000. RM5,000 ni lah yang aku ruling untuk hidup waktu PKP ni. Hidup aku tak terus naik guys. Aku jatuh lagi. Hutang dekat bank-bank. Aku tak mampu bayar. Bank hutang ni aku keliling pinggang. Waktu tu nak makan pun aku catu. 2019 ni aku catu. Lepas tu aku nak, waktu ni aku tak kisah. Duit aku yang ada ni adalah untuk aku membiarkan dia lebih banyak aku dapat duit. Waktu ni apa? Aku cuba dalam bidang yang aku buat sekarang. Aku cuba belajar trading. Aku cuba langgar. Aku cuba belajar kat YouTube. Aku cuba daripada Google. Aku cuba daripada sifu-sifu online ni. Lama guys. Berapa banyak aku MC. Berapa banyak lagi terduduk. Aku dah tak ada duit. Lagi hilang duit aku. Last. Depo RM1,000. Last. Depo lagi. Trading ni memang bodoh lah guys. Trading ni memang tempat judi. Trading ni memang tempat kau buang duit. Buang masa. Faham tak? Tapi tak. Aku pun macam korang fikir macam tu. Bila aku jumpa seseorang, aku tengok daripada akaun dia daripada 2K dia boleh grow sampai 5K, 10K. Dari sini aku belajar dengan dia. Aku tanya pendapat dia. Berapa lama kalau aku nak belajar? Hanya 3 bulan guys. Apa yang dia cakap dengan aku tu tepat. Aku belajar 3 bulan. Belajar betul-betul. Aku belajar siang malam. Sebab apa? Sebab apa? Bila kau belajar 3 bulan ni, inilah fasa basic kau akan tahu semua. Fasa ni tinggal kau konsisten je. Konsisten yang paling susah. Itu yang aku belajar. Itu yang aku dapat. Satu-satu. 2019 tu aku belajar. 19 aku tak ready juga. Belum jadi. 2020 aku tak ready. Sebab aku jumpa orang waktu dah 2021. 2021 aku guna dengan teknik yang dia ajar aku. Waktu ni, bam! Bam! Meletup.
Meletup guys. Alhamdulillah. 2019, 2020, 2021 aku drop kakao. Aku hutang keliling pinggang. Aku tak boleh bayar hutang orang. Aku terpaksa. Terpaksa guys. Hidup aku tak boleh bayar kereta. Terpaksa jual kereta aku. Terpaksa tolak lu kereta aku. Yang aku ada apa? Waktu tu aku cuba jual ikan. Waktu tu aku cuba jual buah. Semua terkecundang. Tapi 2021 dalam trading ni guys. Dalam trading ni lah turning point aku time ni lah. Saat-saat aku dapat point yang Sifu aku cakap 3 bulan sahaja. Kalau kau nak jadi, kau buat betul-betul. 3 bulan jadi guys. 2021 November lockdown dimasukkan. Waktu tu alhamdulillah rezeki aku daripada bulan 10, 11, 12 tu mencurah-curah. November waktu tu aku dah nampak jalan, dah nampak sinar. Aku pergi bayar semua hutang bank. Aku pergi bank terus. Aku bayar. Aku profit. Aku dah start profit. 2021 hujung tahun. Time ni aku settlekan hutang-hutang aku semua. Alhamdulillah 2022 aku sempat simpan hasil daripada trading sebanyak 350,000. Hasil daripada trading, alhamdulillah aku syukur gila. Ya Allah, aku apa? Aku sujud syukur gila, ya Allah. Apa yang kau bagi aku ni, aku bersyukur gila sebab selama ni aku 2019, 2020, 2021 aku susah guys. Aku tak mampu. Aku nak makan satu. Kereta aku semua kena tarik. 2021 hujung tahun 2022 ni aku berjaya simpan duit cash. Aku ya Allah Tuhan kau, apa yang menimpa rezeki aku waktu tu. Syukur. Syukur time ni lah hasil aku satu-satu. Aku start beli Mercedes AMG yang plate plate AMG 645. Alhamdulillah. Time tu juga aku start beli Alphard. Bukan untuk aku riak, bukan. Ini adalah self reward aku lama gila. Dan aku dah settle hutang tu. Ni self reward aku. Aku beli Alphard untuk keluarga aku. Adik-beradik aku ramai. Bila aku jalan senang. Aku ada AMG tu untuk aku sendiri. Aku upgrade hidup. Sebab income aku dah besar sikit. Tapi aku tak upgrade tu mendadak. Sebab kalau kau jackpot, kau terus beli Lambo, betul? Aku bukan jackpot. Aku cuma naik satu-satu. 2022 aku dapat beli 2 kereta. 2023 aku dapat beli GTR, aku dapat beli Range Rover SVR. Alhamdulillah hidup aku upgrade sebab apa? Waktu tu sebenarnya kebahagiaan aku, selama ni aku dah beli kereta mahal-mahal. Aku dah beli macam-macam dah. Aku dah shopping sana sini, aku dah enjoy beli macam-macam jam Rolex, bag mahal, travel sana sini. Aku dah dapat semua tu. Tapi aku rasa tak bahagia guys. Itu bukan semua point yang sebenarnya dalam diri aku nak sebenarnya. Apa yang Atok kau ajar adalah pemimpin. Pemimpin. Kau kena kuat, kau kena jadi pemimpin. Pemimpin tu 2023 aku bina tim-tim aku jadi macam aku. Satu-satu naik, satu-satu berjaya. Waktu tu aku rasa, ya Allah ya Tuhan aku, kau telah bantu aku, ya Allah, nikmatnya. Ya Allah. Aku rasa bahagia gila guys. Bahagia gila sebab engkau boleh jadikan orang lain sebiji jadi macam kau. Bahagia guys. Waktu tu baru aku tahu kebahagiaan sebenar bila kau dapat tolong orang jadi macam diri kau. 2023, 2024. Alhamdulillah aku banyak gila lahirkan banyak gila trader. Banyak gila yang dah berjaya. Dalam industri ni yang dah jadi Sifu ramai gila daripada hasil didikan aku. Itu aku bersyukur sangat. Semua dah jadi macam apa yang diorang nak. Dulu ada yang datang hutang keliling pinggang. Aku pun sama. So aku tunjuk jalan dia macam mana untuk quit daripada hutang. Macam mana kau nak jalan keluar daripada dia belenggu dengan hutang. Aku ajar macam mana kau nak make profit. Alhamdulillah satu-satu jadi. Hari ni aku bangga sebab aku dapat kebahagiaan yang sebenar. So 2023 tu aku beli GTR 2 biji. Waktu tu aku beli SVR. Satu-satu hidup aku naik. Apa yang aku nak sebenarnya, kenapa aku beli ni? Aku suka tim-tim aku ada bersama dengan aku. Aku suka tim-tim aku ni dapat juga lifestyle macam aku. Aku suka. Faham tak? Aku suka. Pergi mana-mana diorang dengan aku. Diorang pun dapat sport car. Apa yang aku beli tu pun diorang dapat naik. 2024 alhamdulillah waktu ni aku beli Lamborghini Urus. Waktu aku dapat beli G-Wagon 2024. 2025 tahun ni, paling bersyukur alhamdulillah semua kereta-kereta aku cash. Aku beli Honda NSX 600,000, aku beli R34 1 juta. Lepas tu aku beli lagi Honda aku beli RX-7 350,000 daripada Sabah. Lepas tu aku beli lagi S15 CVR. Semua kereta-kereta ni cash.
bersyukur guys. Alhamdulillah rezeki. Kalau kau tengok aku boleh, kalau kau nak keluar daripada kehidupan kau yang dia belenggu, yang bermasalah tu, engkau lah orang yang daddy nak bantu. Kalau engkau adalah orang-orang yang tengah banyak masalah, tengah dikelilingi hutang, kelilingi pinggang, kalau engkau dah buntu, tak boleh nak keluar daripada masalah engkau, orang macam kau jumpa daddy. Daddy akan tunjuk jalan. Sekian daripada daddy, sedikit sebanyak cerita jatuh bangun. Semoga menjadi inspirasi untuk korang. Korang boleh bangkit. Kalau daddy boleh, budak yang tak ada SPM, tak ada PMA, tak ada degree, tak ada CJ ni, boleh bangkit, boleh jadi orang yang luar biasa. Kau sebagai manusia, aku pun manusia. Kau berak, aku pun berak. Kau kencing pun aku kencing. Aku tidur, kau pun tidur. Aku bukan malaikat guys. Aku nak kau tahu, kalau kau usaha, kau bertindak, kau konsisten, kau disiplin, rezeki mencurah-curah datang kat kau. Itu je aku nak bagi tahu. Siapa yang nak belajar dengan aku, boleh terus klik link kat bio, boleh join aku punya satu-satu, aku punya education aku bagi secara percuma. Tapi benda ni limited untuk 100 orang je. Lepas 100 orang, benda ni akan jadi 4,999. Kalau kau yang tengok video ni, cepat grab sekarang. Jangan buang masa, ubah cara hidup kau. Ubah cara tindakan, cara berfikiran kau.